Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Hamzi bin Muhammad selaku CEO Hijrah Siam Berhad mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga kerja Hijrah Siam Berhad dan tak lupa kepada usahawan Hijrah Siam Berhad. Kali ini saya mengambil peluang mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pelanggan Hijrah yang sentiasa menyokong Hijrah Siam Berhad daripada dulu hingga sekarang, dan tak lupa juga kepada usahawan-usahawan Hijrah yang sentiasa bersemangat memperkenalkan Hijrah Siam Berhad, dan paling saya sayangi iaitu warga kerja Hijrah Siam Berhad yang menjadi tulang belakang kerjaan Hijrah. Sama-samalah kita pada hari raya ini bermaaf-maafan, dan marilah kita mengeratkan silaturahim antara sama lain. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Muhammad Said, selaku pengurusi kumpulan Hijrah Siam Berhad, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, khasnya kepada seluruh warga hijrah, para usahawan seluruh Malaysia, serta para pengguna di Malaysia, Brunei, Indonesia dan juga Singapura. Alhamdulillah, kesempatan ini saya mewakili warga hijrah ingin mohon ampun dan maaf jika perusahaan kami melakukan kesilapan atau ketidakpuasan hati dalam kami menjalankan tugas-tugas seharian. Doakan kami agar Hijrah Siam Berhad terus beristiqamah untuk berjihad dalam industri penapian air yang halal ke seluruh dunia, insya-Allah. Dan ingat, halal bukan sahaja kepada logo dan sijil, tetapi cara pembuatan itu hendaklah mengikut syariat. Sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Hamzi bin Muhammad, Ketua Pegawai Operasi Hijrah Siam Berhad. Alhamdulillah, tahun ini kita sambut Aidilfitri dengan penuh kesyukuran. Banyak kejayaan yang telah kita berjaya capai. Dan saya percaya kejayaan ini dicapai dengan penuh komitmen, dedikasi dan kesetiaan yang luar biasa pada anda semua. Teruskan memberi yang terbaik, terus melangkah dengan jiwa yang besar kerana anda sebahagian daripada pasukan yang luar biasa. Dan saya akhiri ucapan saya dengan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kami daripada Jabatan Customer Sales ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Harisha binti Ismail, Ketua Pagai Kewangan Hijrah Siam Berhad, mengucapkan Salam Aidilfitri dan maaf zahir dan batin. Semoga hari yang penuh keberkatan memberikan kita kegembiraan dan kebahagiaan pada kita semua. Semoga Ramadan yang lalu memberikan kita kekuatan dan terus maju untuk menghadapi segala cabaran. Sebulan berpuasa, syukur nikmat, Syawal menanti menjelang raya. Bila raya harus berjimat, berbelanjalah kita berpada-pada. Salam Aidilfitri daripada saya, #Hijrah. Kami mengucapkan Salam Lebaran, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Puji Atan, Ketua Pegawai Sumber Manusia Hijrah Siam Berhad, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua. Semoga dengan Hari Raya ini semangat baru dan azam yang lebih teguh agar kita menjadi insan yang lebih baik. Dan semoga Syawal ini juga membawa kedamaian dan kebahagiaan, memperkuatkan ikatan kasih sayang di antara kita semua. Dan akhir kata, buah pantun daripada saya, awal bangun dini hari, bersiap dengan sunnah Nabi. Seikhlas hati menyusun di jari, mohon maaf kekhilafan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami pelajar praktikal ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hamzi bin Muhammad, selaku Ketua Pegawai Teknikal di Hijrah Siam Berhad, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh barisan staf Hijrah, ejen-ejen dan juga pelanggan-pelanggan yang dikasihi oleh Allah SWT. Jadi saya memohon keampunan
jika saya ada terkasar bahasa dan tak halalkan makan minum saya selama saya berurusan dengan anda semua. Hijrawata hati saya. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya